Selamat datang. Hari ini kita akan kupas satu proses yang sangat penting iaitu macam mana nak dapatkan satu perintah segera daripada Tribunal Pengurusan Strata di Malaysia. Pernah tak anda hadapi satu masalah strata yang rasa macam tak boleh tunggu ni, kena selesai sekarang juga? Macam ada orang buat renovasi haram yang bahayakan bangunan atau ada isu keselamatan serius. Perkara macam ni memang perlukan tindakan pantas. Untuk kes-kes macam ni lah wujudnya apa kita panggil perintah interlokutori. Bayangkan, ia macam butang pos dari tribunal. Ia satu perintah sementara untuk hentikan sesuatu tindakan atau kekalkan keadaan sementara kes penuh anda berjalan. Tujuannya, untuk elak kerosakan yang lebih teruk. Okey, jadi apa yang kita akan lihat hari ini? Mula-mula, kita kenal dulu apa benda perintah interlokutori ni. Lepas tu, kita terus masuk bab teknikal, borang 14, dokumen paling penting. Kemudian, kita tengok proses nak failkan borang tu, apa yang wajib tulis dalam borang, dan akhir sekali, cara nak tanda tangan dengan betul. Okey, jom kita mula. Benda pertama yang anda kena tahu, setiap permohonan rasmi mesti ada starting point dia kan? Dan untuk perintah interlokutori ni, semuanya bermula dengan satu borang yang sangat-sangat spesifik. Dan peraturan ni memang sangat jelas dan straightforward. Tak ada pusing-pusing. Dia kata kena guna borang 14. Maksudnya borang 14 lah. Bukan borang lain, bukan surat biasa, bukan email tak. Mesti guna borang ni. Wajib. Okey, katakanlah borang 14 dah ada di tangan. Sekarang, nak buat apa pula? Macam mana nak failkan benda ni dengan betul supaya tribunal tak tolak tepi kan? Jom kita tengok prosesnya. Baiklah, prosesnya ada 4 langkah utama. Ikut je peraturan 32, sub peraturan 2 ni. Nombor 1, isi borang 14 tu betul-betul. Jangan ada silap. Nombor 2, hantar ke tribunal. 3, pastikan salinan cukup. Dan 4, bayar fee. Bunyi macam senang kan? Tapi bahagian salinan cukup tu. Yang tu ramai orang terlepas pandang. Soalan cepu mas dia, cukup tu berapa keping sebenarnya? Sebab kalau silap kira, permohonan anda boleh sangkut tau. Sayang je masa. Jawapannya senang je sebenarnya. Formulanya macam ni. Satu salinan untuk setiap orang yang terlibat dalam kes tu. Lepas tu, tambah 2 salinan lagi khas untuk tribunal simpan. Jadi kalau kes anda melibatkan anda dan seorang lagi, maksudnya 1 untuk dia, tambah 2 untuk tribunal. Total 3 salinan. Mudah je kan? Dan nombor yang paling penting untuk anda ingat ialah 2. Tak kisahlah kes anda tu ada 10 pihak ke, 20 pihak ke, tribunal tetap perlukan 2 salinan ekstra untuk fail mereka sendiri. Wajib. Jadi, jangan lupa nombor ni. Okey, borang dah ada, salinan dah cukup. Selesai. Belum lagi. Sebab isi kandungan borang tu sendiri adalah bahagian yang paling kritikal. Ini bukan sekadar isi nama dan alamat tau. Peraturan 32, sub peraturan 3 ada cakap apa yang wajib ada dalam borang tu. Senang cerita, ada 2 benda utama. Pertama, apa sebenarnya yang anda nak tribunal perintahkan? Kena tulis spesifik. Kedua, dan ini yang paling penting, kenapa? Kenapa benda ni urgent sangat? Kenapa tak boleh tunggu? Anda kena jelaskan apa akibat buruk yang akan jadi kalau tribunal tak keluarkan perintah ni sekarang juga. Inilah justifikasi anda. Baiklah, dah nak sampai ke garisan penamat. Langkah terakhir, sebelum hantar borang, tanda tangan. Bunyi macam remeh, tapi cara tanda tangan tu lain tau. Bergantung pada siapa yang memohon. Kalau anda mohon sebagai individu, lain. Kalau anda wakil JMB atau MC, caranya lain pula. Tengok ni. Kalau anda pemohon individu, senang je. Tanda tangan atau cap jari pun boleh. Tapi, kalau anda wakil perbadanan macam JMB atau MC, ada 2 syarat. Mesti ada tanda tangan orang yang ada kuasa, siap dengan nama penuh dia, dan mesti ada cop rasmi perbadanan. Dua-dua ni kena ada. Kalau salah satu tak ada, permohonan boleh mental. Okey, sebelum kita akhiri, jom kita buat satu senarai semak ringkas. Anggap ni macam checklist terakhir anda sebelum melangkah ke tribunal, supaya tak ada benda penting yang tertinggal. So, sebelum fail, tanya diri sendiri soalan-soalan ni. Pertama, borang yang saya guna ni borang 14 ke tak? Kedua, salinan dah cukup ke? Untuk semua orang, campur 2 untuk tribunal. Ketiga, permohonan dan alasan saya jelas tak? Dan akhir sekali, saya dah sign atau chop dengan betul ke? Kalau semua jawapan ya, barulah anda betul-betul bersedia. Jadi, sekarang anda dah tahu macam mana nak buat permohonan ni dari A sampai Z. Prosedur dah faham. Tapi, ada satu soalan yang lebih besar kan? Iaitu,
kenapa anda buat permohonan ni? Adakah alasan anda cukup kuat, cukup meyakinkan? Sebab tahu prosedur itu satu hal, tapi yang betul-betul akan menentukan kejayaan permohonan anda adalah kekuatan kes anda sendiri.